Itulah rakaman Beza langgar penunggang motosikal sedang berhenti di lampu isyarat. Baru-baru ini, sebuah kereta Pro 2 Beza telah menjadi perhatian apabila tular rakaman kereta tersebut merempuh sebuah motosikal sewaktu berada di lampu isyarat merah di Alusta, Kedah. Menerusi video dashcam dari bahagian belakang yang dikongsikan oleh Din Teknik di TikTok, awalnya kelihatan kereta Beza berwarna hitam itu datang dari arah belakang dan tidak berhenti sewaktu lampu isyarat masih lagi merah. Namun secara tiba-tiba kereta Beza itu dilihat terus melanggar penunggang motosikal yang sedang menunggu lampu isyarat menyebabkan motosikal itu terseret ke hadapan kerana disondol kereta tersebut. Walaupun meminta kereta Beza itu untuk berhenti, pemandu terbabit bagaimanapun hanya meneruskan perjalanan dan berlalu pergi meninggalkan penunggang serta pembonceng motosikal terbabit. Namun timbul dakwaan mengatakan pemilik kereta Beza tersebut sebenarnya pitam dan bukannya sengaja melanggar motosikal terbabit.